Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nabila binti Anwar 076575 dan saya akan membentangkan contoh penyelidikan yang menggunakan kaedah istiqra'. Kajian yang saya pilih bertajuk Perhubungan antara kualiti tidur dan prestasi akademik mahasiswa Sarjana Muda Universiti Kebangsaan Malaysia. Bagi jenis istiqra' dalam kajian ini ialah istiqra' nakis. Istiqra' nakis bermaksud kita membuat kesimpulan berdasarkan sebahagian sampel, bukan keseluruhan populasi. Dalam kajian ini, penyelidik mengkaji sebahagian mahasiswa UKM, bukan kesemua mahasiswa. Namun, kesimpulan yang dibuat adalah kesimpulan umum walaupun penyelidik hanya mengambil sebahagian pandangan mahasiswa sahaja. Dan inilah ciri dasar istiqra' nakis. Seterusnya, proses istiqra'. Proses istiqra' yang pertama ialah mulahazah, pemerhatian. Proses bermula dengan mulahazah iaitu pengumpulan maklumat awal. Penyelidik menggunakan soal selidik untuk melihat corak tidur mahasiswa. Daripada pemerhatian ini, didapati ramai mahasiswa mengalami tidur yang tidak berkualiti seperti tidur lewat, kurang lena dan mengantuk ketika belajar. Proses yang kedua ialah furuk ilmiah, hipotesis. Berdasarkan pemerhatian tadi, penyelidik membina beberapa andaian atau hipotesis. Antaranya, bagi hipotesis utama yang pertama, terdapat hubungan antara kualiti tidur dan prestasi akademik. Yang kedua, tidur tidak berkualiti menjejaskan prestasi akademik. Bagi hipotesis nol, tidak terdapat hubungan antara kualiti tidur dan prestasi. Hipotesis ini masih belum pasti dan memerlukan bukti. Proses yang ketiga ialah burhanah, pembuktian. Pada peringkat ini, data soal selidik dianalisis. Hasil kajian menunjukkan bahawa walaupun pelajar mempunyai kualiti tidur yang rendah, tiada hubungan signifikan ditemui antara kualiti tidur dan prestasi akademik. Maka hipotesis utama ditolak, hipotesis nol diterima dan pembuktian selesai. Kesimpulan yang dapat dibuat penyidik ialah kualiti tidur mahasiswa tidak menjejaskan prestasi akademik. Kesimpulannya, kajian ini jelas menunjukkan penggunaan istiqra' nakis melalui 3 fasa utama. Mulahazah untuk mengumpul data, furuk ilmiah untuk membina hipotesis dan burhanah untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Walaupun hipotesis utama ditolak dan hipotesis nol diterima, proses istiqra' tetap berlaku secara lengkap dan kesimpulan akhir yang dibuat pada penelitian ini tiada kaitan antara kualiti tidur pelajar dengan prestasi akademik. Sumber penyelidikan saya ialah artikel yang ditulis oleh Muhammad Nasiruddin Naqwi Ali dan Nik Hairi Omar bertajuk Perhubungan antara kualiti tidur dan prestasi akademik mahasiswa Sarjana Muda Universiti Kebangsaan Malaysia, diterbitkan dalam Jurnal Wacana Sarjana tahun 2022. Sekian, ini sahaja pembentangan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.